Soalan seterusnya. Selesai salat jemaah, saya telah ditegur oleh makmum sebab saya mengatakan perbuatan angkat tangan takbir hanya di rakaat pertama saja. Dan saya habis angkat tangan habis sebelum rokok tiap rakaat hingga selesai solat. Adakah perbuatan saya ini salah? Dengar baik-baik. Dengar biar faham macam ni. Dia akad, dia naik rakaat pertama akad, naik rakaat kedua akad, diri. Jadi ada orang kata tegur, tak kena tu rakaat pertama saja akad tangan. Siapa betul? Dua-dua salah. Ingat kat mana sunat angkat tangan? Yang pertama masa takbiratul ihram, mula nak sembahyang, Allahu Akbar. Yang kedua masa nak rokok, Allahu Akbar, angkat tangan. Yang ketiga naik dari rokok kepada iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat daripada tahiyat awal kepada berdiri, Allahu Akbar, naik rakaat ketiga. Itu saja tepat akad tangan. Okey? Tapi kalau mu akad tiap-tiap rakaat tak batal sembahyang, tidak sunat. Soalan seterusnya.